warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mula ni tuan-tuan, minta tuan-tuan main beranjak ke depan sikit. Sebab selagi kita tak beranjak, kita tak mula. Saya minta kepada tuan-tuan, mari penuhkan sop hadapan kita malam ni. Tajuk yang semangat tu kita kena semangat sikit. InsyaAllah yang Allah sana tu boleh buat di sini sikit. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala al-mub'ath rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati Pidin Fadil Ustaz Jeffrey kita pada hari ini, sebenarnya semua kenal. Alhamdulillah, banyak sangat keluar di televisyen dan sebagainya. Al-Fadhil Ustaz, saya yang duduk sini pun mengambil keberkatan, ambil tumpang gembira lah dapat peluang sama-sama dengan Ustaz pada malam ini. Dan juga yang dihormati seluruh jemaah Surau An-Nur. Sama saya tak mari sini dulu, rasa kecil-kecil dulu waktu dekatan dulu, rajin buat jadi imam di sana. Dan ni balik cuti sen sekejap, kita jumpa dan tengok ada banyak perubahan dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia dia dapat bersama-sama kita pada malam ini untuk sama-sama kita dengar satu majlis. Majlis yang malam ini lebih kepada malam keinsafan, majlis ilmu yang membawa tajuk Tangisan Gaza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang Gaza ni tuan-tuan, kita dapat tahu bahawasanya di sanalah saudara-saudara kita ditindas, dihina dan sebagainya. Oleh sebab itulah adanya inisiatif program pada malam ini adalah untuk menyatakan keprihatinan kita, untuk menyatakan sokongan kita terhadap saudara-saudara seagama kita di sana yang sedang diuji, yang mana mereka ini ditindas, mereka ini diuji dengan pelbagai cara, macam-macam cara mereka diuji, sehingga kan pemimpin-pemimpin Islam yang dekat dengan negara sana tak mampu buat apa-apa, senyap. Nak tunjukkan bahawasanya dunia pun senyap dengan keadaan saudara kita di sana. Apakah itu bentuk kezaliman yang sedang kita lihat pada saudara-saudara kita di sana? Jadi pada malam ini Alhamdulillah kita nak ajukan beberapa soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita dengar, kita kupas berkaitan dengan isu-isu Gaza ini. Baik Ustaz, boleh Ustaz? InsyaAllah. Baik, soalan yang pertama ingin saya sampaikan ataupun ajukan soalan kepada Al-Ustaz, iaitu hari ini kita lihat di media sosial di mana situasi di Gaza ini kita lihat banyak kanak-kanak mati, hospital musnah, fasiliti-fasiliti mereka tersekat, elektrik mereka, bekalan makanan mereka, semuanya habis musnah. Walaupun pada awalnya isu-isu ini seakan-akan senyap, tapi sekarang kita dapat lihat bahawasanya sekarang ni dunia nampak kezaliman yang sedang berlaku di Gaza. Dan Gaza itu di mana Zionis Israel sedang mula-mula sekarang ini tengah melakukan kezaliman. Jadi masyarakat dunia nampak sekarang. Jadi bolehkah Al-Fadhil Ustaz kongsikan kepada kita apakah sebenarnya situasi terkini di Gaza dan kenapa penting untuk kita sebagai umat Islam terus cakna dan juga peduli dalam isu Gaza ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Amir Ikhwan,
seluruh tuan pengerusi masjid surau belum masjid lagi surau Wandong, seluruh ahli hutan kuasa surau, para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya saya mai sini ni untuk membantu kutipan dana, kempen kutipan dana untuk bangunan Masjid Wandong. Mai buat rakaman tadi ni. Dan sebelum saya mai tadi ni, saya pergi ke naik houseboat semalam ni. Jadi saya berjumpa lah dengan seorang tu. Dia kata kat saya, esok ada program mana? Mai sini ni, saya kata ada program dengan di Surau Wandong ni. Oh, saya tahu. Situ tempat orang nampak rajin mengaji lah. Orang mai tu nampak orang tu sungguh nak mengaji lah. Tapi bila saya mai, persepsi saya berubah. Sebab saya dulu expect tuan-tuan meraihkan dengan pengajian itu. Mai tengok pekat penuh kat belakang. Dia tak mau mai depan. Jadi saya cadang satu dekat pihak masjid ni, kalau tuan-tuan rasa nak buat Masjid Wandong nanti, nombor satu, jangan bawa dinding. Pasal jemaah ni jenis suka duduk kat dinding. Jadi bila tak ada dinding tu, dia akan duduk tengah. Nombor dua, saya ingat mungkin sebab duduk meripik ni pasal sejuk. Jadi saya cadang masjid ni dengan bohikon. Setuju tuan? Tuan-tuan tak setuju, tuan main depan. Saya bersilap sedap sikit duduk. Mai tuan-tuan, saya ni mai jom. Jadi bila tuan-tuan duduk macam ni, saya rasa cik hati. Saya nanti berhenti awal sikit lagi. Lagi sekali saya panggil tuan-tuan tak main, saya tak mau start. Main lah. Kalau tuan-tuan pergi rumah orang, tambah-tambah tuan-tuan jangan duduk depan pintu. Depan pintu lagi, orang main lambat. Dia tengok penuh kat dalam, dia tak masuk orang. Jamu pula kat luar, dia habis dulu. Tu masalah. Dia lega sikit, nampak dah macam diraikan sikit lah. Tak marah. Dia jadilah kadang-kadang orang panggil pergi rumah. Bila kita pergi rumah orang tu panggil, main lah rumah saya, kita pun pergi. Sampai-sampai tuan-tuan, dia suruh kita duduk kat ruang tamu, dia pergi duduk dapur. Tuan-tuan rasa apa tu? Tuan rasa macam nak balik kan? Itu yang saya rasa. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, saja semua. Terima kasih. Minta maaf lah, lawak je. Bukan apa, duduk dekat-dekat ni, sejuk-sejuk ni dia apa, ni sejuk lebih dari Maybank ni. Pertama-tamanya kita sorot balik sejarah. Apa yang berlaku pada Palestin? Bermula 1948, seorang pegawai British Salih Hassan Muhammad, namanya Balfour. Dia telah draft satu draft perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Balfour, yang waktu itu mengizinkan dan menyusun penempatan orang-orang Yahudi di Palestin. Rentetan awalnya ialah dengan kejatuhan kerajaan Osmaniyah yang terakhir di Turki 1924. Dan bermula daripada situ, kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara Islam yang duduk di sekitar kawasan tanah Arab itu mula berpecah. Sebab merasakan bahawa mereka nak bergerak sendiri, bukan lagi nak duduk di bawah satu sistem pemerintahan khilafah. Sebenarnya usaha ini dilakukan oleh British dengan bahasa mudah dia disebut sebagai divide and rule, pecah dan perintah. Dan dia memahamkan kepada orang-orang di tanah Arab itu khususnya, mereka berhak untuk memerintah negara mereka sendiri, bukan duduk di bawah satu pemerintah yang besar. Maka berlaku gerakan di tanah Arab ini untuk menjatuhkan kerajaan Islam yang ada terakhir pada itu, Kerajaan Osmaniyah. Peristiwa ini 100 tahun dah, 1920 Syed Muhammad 1924. 100 tahun tumbang kerajaan Osmaniyah Turki.
Kita baru saja melepasi 2024, 100 tahun kerajaan yang terakhir. Kemudian sejak daripada itu, Islam, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar itu sudah tidak kuat dan tidak berhasrat untuk membantu di antara satu sama yang lain. Kalau ada apa-apa yang berlaku kepada satu pihak, itu hal dia, bukan hal kita. Dan itulah yang dikehendaki oleh British. Sebab tu cara dia untuk kontrol ialah dengan dia divide, dia pecah-pecah-pecah. Dan dia menguasai secara tak langsung. Dan ada unsur-unsur dan mula-mula tekanan-tekanan ataupun Syed Muhammad disebut sebagai Syed Muhammad usaha-usaha untuk membawa orang-orang Yahudi yang klaim bahawa Palestin itu adalah the promised land, tanah yang telah Syed Muhammad berikan oleh Allah kepada mereka, umat yang terpilih, iaitu orang Yahudi. Maka usaha-usaha itu berlangsung dengan ada seorang pimpinan daripada Yahudi yang membuat gerakan Zionis, Zion, yang mensasarkan kepada Israel Raya. Israel, tanah Israel yang sangat besar, yang sampai dia kepada Mekah dan Madinah juga termasuk dalam Israel Raya tersebut. Dia panggil gerakan Zion ataupun Zionist. Maka tuan-tuan, pada 1948 termeterai satu perjanjian namanya Perjanjian Balfour yang wujud tentangan-tentangan kepada orang-orang di Palestin itu sendiri. Orang-orang kampung, orang-orang yang duduk di tanah Arab itu yang tak boleh menerima kehadiran pendapatan-pendapatan yang diberi secara percuma kepada orang-orang Yahudi yang main daripada mana-mana ni. Syed Muhammad. Dan subhanallah, Syed Muhammad, dan daripada situlah akhirnya Syed Muhammad jadi sebagaimana yang kita tengok sekarang. Pertama-tamanya kita kena ingat pasal apa Palestin ini penting untuk umat Islam. Belum nak bincang tentang apa dia jadilah ni. Tuan-tuan kena faham dulu pasal apa kita bincang Palestin. Awak tak bincang pasal negara apa yang duduk dalam masalah ni. Sudan ke, Libya ke, Syria ke, sebagainya. Pasal apa Palestin? Nombor satu, pasal Palestin ini tanah yang telah dijanjikan oleh Allah sebagai tanah yang terpilih, tanah yang barakah. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kedua tempat ini. So kalau lah ni ada pihak Perancis, pihak apa lagi, beberapa negara yang mengiktiraf baru-baru ni, Itali yang mengiktiraf Palestin sebagai satu negara, kita orang Islam nak heran apa? Allah dah iktiraf Palestin itu, bumi Al-Aqsa, Baitul Maqdis itu semenjak daripada azali lagi, dan Allah dah nukilkan pengiktirafan itu di dalam Al-Quran. Orang Islam tak payah heran kalau orang lain tak iktiraf Palestin. Orang Islam dah iktiraf Palestin daripada zaman sejak azali lagi. Allah maktubkan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Faham kan? Benar iktiraf ke? Mereka tak iktiraf tu, hai mereka. Kita orang Islam, iman kita wajib mengiktiraf itu, Palestin itu sebagai satu negara yang besar dan berdaulat sebab dia merupakan pengiktirafan Allah. Satu, bumi yang barakah, Nabi Allah sebut dalam Quran. Yang kedua, pasal apa kita kena prihatin tentang tentang Palestin? Pasal di sana adanya Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa ni tuan-tuan, dia merupakan kiblat pertama orang Islam. Kita lah ni menghadap ke Kaabah. Allah menghadap kita ni Kaabah. Tapi sebelum kita menghadap ke Kaabah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis selama 18 bulan.
Di mana? Baitul Maqdis. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, saya alhamdulillah sempatlah beberapa kali pergi ke Masjid Al-Aqsa. Saya terlibat dengan program di TV Al-Hijrah, nama dia Ayat Riwayat. Tahun 2015 saya pergi jadi host. Ceritanya, waktu mula-mula nak pergi tu kami tajuk program kami ialah Muhammad utusan terakhir. Kemudian bila kami pergi tahun 2015 tu, kami nak mulakan penggambaran kami bermula daripada Mekah, tempat kelahiran Nabi SAW. Sebab sekuen dia ialah kisah hidup Nabi SAW, Nabi Muhammad utusan terakhir. Bila kita apply untuk permit nak masuk syuting di kawasan Mekah, kami dapat halangan sebab waktu tu dia tak encourage sangat orang duk pergi shoot, pasal waktu tu depa pahaman depa tu agak apa-apa yang memuliakan sangat Nabi SAW ni depa tak apa nak mau faham kan. Dia tak suka tahlil maulid apa depa tak. Jadi depa tak apa nak encourage sangat macam. Maka kami terpaksa untuk pergi tempat yang mana boleh pergi dulu. Jadi kami memilih untuk pergi ke Jordan, masuk ke Palestin, sebab kita nak shoot kisah Isra' Mi'raj. Bila kami sampai ke Palestin, tiba-tiba elok kami sampai itu berlaku intifadah yang kedua. Intifadah pertama, intifadah kedua, kebangkitan orang. Ada seorang budak yang telah dibunuh oleh tentera. Bila berbangkit tu, Said Muhammad, kami sampai tu orang tengah duduk berperang sama-sama mereka tu. Jadi kami ubah tajuk kami tu daripada Muhammad utusan terakhir tu cerita pasal Palestin. Dan kita pun sampailah ke Masjid Al-Aqsa. Saya nak cerita pada tuan-tuan tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan, dia lebih kurang 14 hektar. Kawasan dia tu 14 hektar. Apa dia? Besar. Seluruhnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dia pergi compound dia tu, itu Masjid Al-Aqsa. Bila kita masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa tu, pintu belakang dan pintu besar, biasa yang tu je lah laluan yang kita diminat untuk masuk. Daripada yang tu dia dah dikuasai dan dijaga oleh tentera-tentera Israel lah. Kita masuk tuan-tuan akan tengok ada ladang ataupun ada pokok-pokok zaitun. Tuan akan naik tangga sikit, lalu kawasan pokok zaitun itu naik ke atas. Kemudian ada satu puncak bukit. Di tengah-tengah tu ada satu puncak bukit. Naik ke atas tu, tuan akan jumpa pintu gerbang. Dan di atas puncak tertinggi dalam kawasan Masjid Al-Aqsa yang 14 hektar tu, ada satu masjid berkubah emas. Masjid itu nama dia Qubatus Sakhra, Masjid Kubah Emas. Masjid itu dibina bermula pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar start buat mula masjid. Kemudian diteruskan pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyid Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Saya ingat saya nama. Dia mula buat kubah emas tu sebab dalam dia ada satu batu, nama dia batu Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Marwan. Dia kutip duit kerajaan dan dia buat satu kubah emas. Kita pun masuk jalan, ikut dia punya pintu gerbang tu, masuk dalam. Tengok ada satu pintu, kita pun masuk dalam masjid kubah emas. Masjid dia bentuk macam oktagon kot dia. Hexagon, oktagon. Oh yang mana? Tak tahu. Ada 8 oktagon. Oktagon. Alhamdulillah lebih kurang tu lah. Masuk kat dalam tu, tuan-tuan akan nampak di hadapan tuan-tuan satu batu yang besar yang macam batu hampar. Batu dia macam batu hampar. Nampak? Daripada atas ni nampak macam batu hampar macam tu. Kita pun pergilah pusing tengok batu tu. Besar tu kan. Saiz batu tu lebih besar lagi daripada ruang surau kita ni. Batu dia tu. Kemudian tetapi ke hujung sana dia ada satu tempat, dia tulis situ, the footprints of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tengok dekat lubang tu, nampak macam bentuk tapak kaki. Suara tangan masuk ke dalam tu, rasa Masya Allah bau sangat wangi. Situ dikatakan tempat Nabi SAW pijak. Kita pusing ke arah depan kat sini, kita akan nampak satu pintu ada tangga turun ke bawah. Kita pun turun ikut tangga ke bawah tu. Bila turun di bawah tu, rupanya di sana itu ada satu tempat solat di bawah batu tu. Yang kata batu tergantung tu macam mana? Tak, batu tu tak tergantung. Cuma bila tuan-tuan duduk kat bawah tu, tuan-tuan nampak macam batu tu, urat dia macam tu. Urat batu tu menyerong macam tu. Macam batu yang posisi dia, kalau lantai macam ni, batu tu duduk macam tu. Nampak urat bentuk tu. Dan kita boleh solat di bawah teduhan batu yang macam tu, boleh solat apa? Dan tu batu apa? Mi'raj Nabi SAW. Lalu kita pun mungkin solat 2 rakaat. Memang tentu solat dia memang syahdu. Pasal boleh bayangkan di situlah turunnya perintah solat. Waktu saya tengok duduk semayang tu, tiba-tiba ada satu jemaah mai. Tiba tumpang semayang Ustaz, cakap Melayu, orang Malaysia rupanya. Waktu habis solat, saya tanya tuan-tuan, tahu tak tuan-tuan solat kat mana? Masjid Aqsa Ustaz. Bukan sekadar Masjid Aqsa. Kita solat di tempat turunnya perintah solat. Sebab Nabi SAW Mi'raj itu. Kita pun keluar balik, cari pintu dia, keluar ke arah sana. Kalau kiblat arah belah sini. Kita pun keluar pintu tu, tengok dekat depan ada satu lagi pintu gerbang. Kita sampai dekat hujung tu, kemudian kita berada di tebing bukit tu. Di bawah ada turun tangga. Dan di depan sana, subhanallah, kita nampak sebuah masjid. Masjid kubahnya berwarna kehitam-hitaman, macam warna arang. Masjid itu namanya Masjid Qibli. Masjid Qibli yang duduk di dalam Masjidil Aqsa. Semua. Rupanya di dalam kawasan Masjid Aqsa yang 14 hektar itu, dia ada 5 buah masjid. Masjid Qubatus Sakhra, Masjid Qibli, Masjid Aqsa Qadimah, Masjid Aqsa yang lama duduk di bawah, Masjid Marwan dan Masjid Buraq. 5 masjid. Kita pun pergi kat ujung tu, dekat dengan saya sebut pintu gerbang tu, kita pun tengok-tengok dekat sana. Situlah masjid yang dipanggil Masjid Qibli, dan itulah yang disebut sebagai Masjid Aqsa. Tak? Kita dengar kalau Masjid Aqsa mesti kubah mahal tu kan? Tak pasal apa? Doktrin nak bagi tahu, itulah Masjid Aqsa, itulah Masjid Aqsa. Kalau roboh masjid depan tu, dia kekalkan masjid kubah mahal tu, kita kata Masjid Aqsa tu masih ada. Faham kan? Lalu sampai tentu ada satu perkara yang tuan-tuan wajib buat. Kalau tak buat, tak sah perjalanan tuan-tuan hari itu. Nama dia selfie. Sebab apa? Sebab cantik. Kat belakang tu, Masya Allah. Lepas tu tuan-tuan pun turun pergi depan, jalan pergi sampailah kita ke Masjid Qibli tu, tuan-tuan sekalian. Dan rupanya di bawah tu ada satu tangga turun ke bawah. Bawah tu nama Masjid Aqsa yang lama. Tiang dia besar-besar. Sebab Masjid Aqsa ni dibina pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dah buat zaman Masjid Aqsa pada besar-besar tiang dia, orang besar-besar tu kan. Sebelah sana ada Masjid Marwan. Sebelah sana tuan-tuan akan nampak satu lagi masjid. Masjid itu nama Masjid Buraq. Tempat Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam diikat buraq dia waktu nak pergi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita pun pergi dekat Masjid Buraq tu. Sampai kat pintu, tuan-tuan buka pintu dia, tuan-tuan nak masuk, tengok-tengok ada tangga turun ke bawah. Rupanya Masjid Aqsa tu, Masjid Buraq tu dia duduk di bawah. Sama dengan Masjid Aqsa, Masjid Qibli tu. Masjid Qibli yang kita pergi tingkat atas tu, dia rupanya tingkat floor, level ground ni, rupanya dia tingkat atas. Sebab ada satu masjid tingkat bawah. Dulu dia bukit lagu tu. Dulu dia bukit. Jadi Ustaz Muhammad, bila masjid tu dibina, dia tambak di tepi tu, menyebabkan masjid tu dia jadi macam floor tingkat atas. Sepatutnya duduk di bawah tu. Apalah, kita pun pergi. Bila kita masuk Masjid Qibli, masuk Masjid Buraq tu, turun ke bawah,
nampak dekat depan tu ada satu besi simbolik tempat Nabi ikat borok. Mai geng-geng ni pakai duk cium lah, kat gosok kepala lah, besi orang baru bubuh je pun. Dia simbolik je. Tapi kita tengok Masjid Aqsa ni, Masjid Buraq ni macam pelik sikit. Sebab bila tuan-tuan duduk semayang kat depan dia, tuan-tuan duduk masjid tu, tuan-tuan rasa macam tembok ni separuh, dinding masjid ni separuh. Macam mana macam tuan-tuan duduk kat sini? Patutnya dia center lah, pintu situ, pintu situ. Tapi dia ada macam ada dinding tengah dia. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal di luar daripada Masjid Buraq itu, situlah the Wailing Wall. Tembok ratapan. Tembok ratapan apa? Orang Yahudi punya tu. Yang tuan-tuan duduk tengok orang Yahudi duduk semayang tu, dia duduk diri kat batu-batu banyak tu, dia duduk angguk kepala tu, tu mana cara mereka. Lepas tu mereka ni nak khusyuk sikit, pergi hantuk kepala kat batu. Dia pun selit bawah macam. Saya masuk di tempat tu. Saya masuk, tapi dia pun punya penakut tuan-tuan. Nak masuk tempat semayang mereka tu, kena bawa keluar ni, apa semua, set scan apa semua. Kita masuk masjid mana lagu tu kan. Kita pergi masuk masjid haram pun tak lagu tu kan. Dia pun takut. Sebab dia pun tahu, dia pun tukar betul je kan. Saya pun masuk ke situ, pacak kamera apa semua, tuan-tuan sekalian, bagi dengan kita punya tu kan. Kita pun duduk kat dalam tu. Saya pun cerita. Inilah bagaimana orang-orang yang telah menyelewengkan agama mereka dengan kafir. Saya cakap tu kat sama mereka pun, you're from where? From Malaysia. Oh, you are doing your film here? Yes. Good. Inilah orang-orang yang teruk. Dia pun faham cakap apa. Jadi semalam saya sempat tu Wailing Wall. Rupanya tuan-tuan, separuh daripada dinding kawasan Masjid Aqsa itu telah dirobohkan dan dijadikan dinding ratapan ya mak. Pasal apa tang tu? Pasal kiblat orang Yahudi ialah batu Mi'raj Nabi SAW. Itulah kiblat dia bang. Lepas tu dia nak saya tempat tu. Saya sempat. Jadi itulah, dan waktu saya pergi tu, mereka dapat trace ada 20 terowong yang sedang dikorek di bawah Masjidil Aqsa. Dan baru-baru ni sahaja setan Yahudi telah pergi buat perasmian tempat itu yang mereka akan bina. Saudara Muhammad dia panggil Solomon Temple ataupun Haikal Sulaiman. Mereka nak buat mereka punya sinagog, kuil mereka yang mereka akan robohkan Masjid Aqsa dan mereka akan gantikan dengan kuil mereka di tapak Masjid Aqsa. Itu yang sedang berlaku sekarang. Kata tuan-tuan, Masjid Aqsa ni bukan masjid milik karya orang Baitul Maqdis. Masjid Aqsa inilah masjid kita orang Islam. Waktu saya jumpa dengan mufti Palestin waktu tu, dia kata, saya kata kat dia kata hebat orang-orang Palestin ini. Allah pilih untuk mempertahankan Al-Aqsa dan punya kekuatan yang orang Melayu tak punya. Kami tak boleh macam ni nak jaga ni. Dia kata apa? Dia kata kami menjaga Aqsa ini bagi pihak kamu. Tunjuk muka kita. Masjid Aqsa ni bukan masjid kami. Masjid Aqsa inilah masjid kita seluruhnya orang Islam. Dan kami dipilih oleh Allah untuk menjaga Aqsa ini bagi pihak kamu. Tunjuk. Semua kan? Masjid Aqsa ni bukan masjid apa? Masjid kita semua. Yang ketiga, pasal apa Palestin ini sangat istimewa? Sebab di sana ada Masjid Aqsa yang subhanallah salah satu daripada masjid, tadi kita sebut dia kiblat kan. Yang pertama tanah itu tanah diberkati. Yang kedua kiblat pertama orang Islam. Yang ketiga Masjid Aqsa. Nabi kata apa? Nabi sebut la tashaddu birhal illa thalathati masajid. Janganlah kamu bersusah payah untuk pergi berrihlah, bercuti, melancong illa thalathati masjid, kecuali kamu pergi ke 3 masjid ini. Masjidil Haram, sudah sampai dah Masjidil Haram? Sampai dah. Wa masjidi haza, dan masjidku ini iaitu Masjid An-Nabawi. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Banyak saya tak ada sampai lagi. Itu penting tuan-tuan, Saudara Muhammad, Masjid Aqsa. Yang keempat,
sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Palestin ini sangat istimewa kepada kita orang Islam? Sebab di situ adalah tempatnya para nabi dan para rasul. Ada sebuah masjid namanya Masjid Ibrahimi ataupun Masjid Ibrahimi nama dia. Di satu tempat nama Al-Khalil. Daerah itu ataupun negeri itu nama Al-Khalil, juga dikenali sebagai Hebron. Hebron salah satu tempat yang diperintah oleh Palestin, orang Palestin. Selain pada Gaza, Hebron juga tempat yang diperintah oleh orang Arab Palestin. Selain daripada itu, tempat dijajah oleh penjajah haram Israel. Ada tak orang Islam, Melayu pula, orang Islam Arab yang duduk di tanah yang dijajah Israel? Ada daripada IC Israel. Tapi tekanan hidup teruk, nak buat rumah tak boleh, cukai berganda, hang ngaji pilah tera macam mana pun kerja hang setakat kerani tukar sapu sampah. Dia tekan tak boleh salah sikit, dia buang daerah, hantar pergi tu Gaza, hantar pergi Hebron, hantar pergi negara. Dan keadaan dia sangat dahsyat. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan yang duduk di Greek ni besar. Besar negeri kan? Kalau tuan-tuan duduk daerah ni, nama apa Mbak ni? Nama apa? Bisa? Hulu Perak. Ha? Hulu Perak. Hulu Perak. Besar Hulu Perak. Dengan Greek mana besar ni? Greek besar ni. Tak belajar sejarah. Katalah Greek ni, Greek ni duduk bawah pemerintahan Palestin. Tahu tak apa akan jadi dekat negeri ni? Dia akan pasang tembok sekeliling Greek ni. Tembok dia 10 meter. Tuan-tuan takkan boleh keluar ya. Di setiap ujung dia akan ada menara kawalan. Dan tuan-tuan tak akan simply boleh keluar dari tempat ni. Dia panggil penjara terbesar dalam dunia. Gaza pun sama, Hebron pun sama. Masuk tu punya dhaif. Ada sebuah masjid nama Masjid Al-Khalil dalam tempat. Masjid tu punya besar, duduk atas bukit. Dalam masjid itu ada 6 makam. 6 makam. Makam ni dia boleh jadi 2. Satu maksud kubur, satu maksud tempat singgah. Dalam banyak-banyak para nabi, ada 2 nabi yang tempat disebut makam itu kubur dia. Iaitulah Nabi kita Muhammad SAW di Madinah dan Nabi Ibrahim AS di Al-Khalil, di masjid. Saya pernah sampai beberapa kali masjid tu. Tinggi, besar masjid dia. Bila kita masuk tuan-tuan, dia naik tangga tinggi. Kemudian di belakang dia ada 2 kuburan, makam Nabi Yaqub dengan makam isteri dia. Depan tengah tu ada makam Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah. Depan ada makam lagi satu, makam Nabi Ishaq dengan isteri dia, dekat dengan mihrab, dekat dengan mimbar. Satu hari pada tahun 1995, bulan Ramadan, solat subuh hari Jumaat. Waktu semayang sunat subuh itu sampai bangkit daripada sujud sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bunyi macam. Saksi hari itu dia kata, kami ingat kot ada macam letupan mercun, bunga api. Dia hanya menyedari bahawa ada serangan yang berlaku dalam masjid selepas orang sebelah dia jatuh. Ada seorang doktor berbangsa Amerika, berwarga negara Amerika, yang menjadi tentera Zionis Israel, berkhidmat sebagai doktor gigi di tentera Israel, masuk dalam masjid bawa senjata dan tembak orang yang sedang solat subuh itu. 20 orang syahid dekat ketika sedang sembahyang subuh. Orang kampung keluar pagi itu
dan berlaku pula rusuhan dekat luar menyebabkan 30 lagi orang mati, 50 orang syahid di kawasan Masjid Al-Khalil pada pagi subuh bulan Ramadan tahun 1995 tu. Masjid itu ditutup selama 9 bulan. Lepas masjid itu ditutup, tahu apa jadi? Selain Muhammad. Pertamanya, pagar dibina di sekeliling masjid. Maksudnya bukan senang-senang nak masuk pergi sembahyang jemaah. Nak masuk jemaah kena pergi jumpa dulu askar Yahudi yang jaga dalam pintu. Dia bukan cek dulu apa semua, cek kita ambil ID apa semua. Kemudian bila dibenarkan masuk, boleh masuk. Bila masuk dekat sana, 60 bahkan 70% daripada kawasan masjid itu telah ditukar menjadi kuil. Kalau masjid macam ni, ambil daripada kain muslimat yang warna hijau tu, pintu tiang tepi tu, tarik main sampai tengah ni, sampai ni, dua soft ni, dan lentang main kot ni. Yang sana, kuil orang Yahudi, sinagog. Yang L ni, hujung tepi ni, tarik main kot ni, ini milik orang Islam. Kalau tuan-tuan sakit hati ya, ramu. Belakang makam Nabi Yaqub telah sepenuhnya jadi kuil. Makam Nabi Ibrahim separuhnya pada bahagian kuil, separuhnya pada bahagian masjid. Tuan-tuan, saya semangat. Sedih. Mereka yang main serang masjid kita, bunuh orang kita, akhirnya tukar lagi. Bukan sekadar yang tu, tuan-tuan pergi dekat Baitul Maqdis, dekat dengan kawasan Masjid Aqsa, ada sebuah masjid, Masjid Daud alaihissalam. Dalamnya ada makam Nabi Daud, telah ditukar sepenuhnya menjadi sinagog. Dan ayat Al-Quran masih ada di dinding-dinding. Kalau tuan-tuan pergi ke Tel Aviv sekarang ni, masjid-masjid ditukar menjadi pub, tempat minum arak, tempat tarian dan sebagainya. Sakit hati. Tapi itulah yang dibuat oleh orang-orang Zionis. Tak cukup dengan tu, sekarang ni dia serang pula Gaza, tempat saudara-saudara Islam kita yang duduk dekat sana. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, sampai setakat hari ini 60,000 orang lebih yang telah terbunuh. Salli ala Muhammad, lebih 115,000 yang telah cedera. Dan kemusnahan secara total, habis rumah, habis sekolah, habis hospital, apa pun tak ada dah. Dan sekarang ni sahabat-sahabat kita di Gaza bukan sekadar terbunuh disebabkan oleh bom, tetapi mereka mati disebabkan oleh kebuluran. Bukan kelaparan, kebuluran. Jadi Sayyid Muhammad, paling tidak, kalau kita sebut tadi beberapa perkara kita perlu ambil berat tentang Palestin. Nombor satunya ialah pasal bumi barakah, yang keduanya pasal kiblat pertama, yang ketiganya pasal Masjid Aqsa, yang keempatnya pasal para nabi dan para rasul, paling tidak yang kelimanya yang duduk dekat sana ialah saudara-saudara se-Islam kita. Yang Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga kamu kasih pada saudara kamu itu di tu sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz menceritakan, telah membuka mata kita sebab apa Palestin itu kita kena ambil berat, sebab apa Gaza itu kita kena ambil berat. Jadi untuk mata Ustaz, saya belajar di Jordan. Oh, insyaAllah. Belajar di Jordan. Jadi Jordan tu dekat sepadan dengan Palestin. Jadi kita sendiri dapat tengoklah sendiri bagaimana nak juga hasrat tu sampai ke sana, tapi kedutaan tak bagi. Ya. Kalau dapat tu memang rasa nak pergi lah. Sebab kita sendiri nampak macam mana keadaan itu. Bagaimana apabila contoh daripada waktu kami di tengah belajar, Ustaz, diserang oleh roket-roket Iran, di roket-roket Israel serang. Kami duk nampak ni atas langit ni, duk tengah belajar, duk kelas malam-malam tu nampak roket terbang. Kita orang muda, kita bukan takut, kita nak pergi keluar tengok ke gambar. Jadi di situ kita ada sebahagian macam kami pun jadi macam tak tahu boleh balik ke tak, semua ni nak balik, semua nak balik Malaysia apa semua. Jadi benda ni macam kita rasa takut dah sebenarnya. Bagaimana orang di sana tu tuan-tuan, mereka makanan mereka tersekat dan sebagainya. Ada sebahagian satu keluarga tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam media sosial,
satu keluarga ni, bila ayah mereka ni keluar nak mencari makanan, bila dapat pulang balik tu, umpama macam sambut hari raya kan. Sebab apa? Sebab di sana tu, kalau keluar mencari makanan, nak bagi keluarga ni dapat makanan tu, umpama mempertaruhkan nyawa kan. Sebab tak tahu boleh balik tu hidup lagi ke tak. Jadi bila keluarga mereka ni dapat, oh ayah mereka balik, alhamdulillah mereka pun happy, suka, macam sambut hari raya. Sebab itulah kita berbeza suasana kita di sini. Kita dapat makan dengan tenang dan sebagainya. Oleh sebab itulah sentiasa wajib atas kita kena sentiasa berdoa kepada saudara-saudara kita di sana, lakukan pelbagai inisiatif supaya masyarakat kita ni sedar bahawa Palestin itu adalah milik umat Islam, Al-Aqsa itu adalah milik umat Islam. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz memberikan pencerahan, buka mata-mata kita berkenaan dengan isu Palestin ini. Baik baik Ustaz, soalan yang seterusnya, kita nak lihat bagaimana media pada hari ini. Kita tahu Amerika ataupun Barat ni menguasai media, sampaikan mengata bahawasanya dalam konflik luahana ini antara Israel dan Palestin ini, media Barat mengatakan Palestin pun salah, Palestin pun jadi punca, sebabkan bermulanya serangan daripada 7 Oktober. Jadi Palestin menjadi punca. Kalau kita tanya orang Israel kata, oh mereka yang mulakan dahulu 7 Oktober ni, mereka yang mulakan serangan. Sedangkan sejarah tadi kita dengar bagaimana Ustaz sebut sejarah-sejarah sebelum ini, bagaimana mereka ditawan dan sebagainya. Oleh sebab itulah, bagaimana Ustaz kita nak jaga pemikiran masyarakat ni supaya kita ni terlindung daripada pemikiran yang mengatakan sebegitu rupa, yang mengatakan Palestin ini adalah seperti itu juga dengan Israel, sama-sama salah dan sebagainya. Silakan Ustaz. Allahumma salli Muhammad. Saya waktu kami sedang buat rakaman dekat dengan Salih Muhammad, satu tempat dekat Baitul Maqdis, tiba-tiba kami didatangi seorang budak muda, umur belasan tahun lah, sehingga umur dia 16-18 tahun gitu. Tu dah tengok ada budak-budak depa yang mengaji agama. Yang mengaji agama dia pakai pakaian depa tu, dia pakai topi yang macam ada macam hat lah, tapi dia ada tu kan. Dia ada topi tu, dia ada macam topi koboi gitu lah. Kemudian dia punya sideburn dia panjang. Dia pintal-pintal sideburn dia panjang. Kemudian dia tak pakai tali pinggang, dia pakai tali yang dapat ikat dekat tepi tu. Ini budak-budak yang mengaji agama depa. Ada video. Ataupun depa tak pakai tu, dia pakai topi tu. Syekh Muhammad Putu Mayung. Betul Putu Mayung. Bulat tu dia buat kepala. Dia punya pakaian depa. Dia pegang macam mana tak jatuh, dia pin, dia letak ni, dia pin kat rambut depa tu. Cuma yang saya confuse tu jenis yang tak ada rambut, dia tak tahu mana, saya pun tak tahu. Kalau tok kita lu marah tu, kalau jenis pakai ketayak buat atas kepala tu macam Yahudi gitu. Kita kena pakai ketayak jenis budak-budak mengaji pondok ni suka tak ketayak ujung-ujung je. Macam Yahudi gitu. Betul ke balik. Jadi dia main-main tu, kami tengah syuting. Dia main-main, dia pergi depan kamera kami tu, dia cakap bahasa depa tu. Pro cakap. Kemudian Syekh Muhammad, kita tak faham apa, kita biar dia bercakap. Itu jangan kacau dia cakap. Apa lama dia cakap. Lepas tu dia pun pergi. Lepas tu kita ada mutarjim tu kan. Mutarjimah. Dia cakap, marah sangat nampak. Memang nampak muka marah. Dia kata, kenapa buat kami macam ni? Apa salah kami? Kenapa seluruh dunia membenci kami? Kenapa setiap orang di dunia ni nak bunuh kami? Kenapa kami ni dihalang untuk hidup di dunia ni? Kenapa kami ni dibenci? Apa salah kami? Apa yang kami buat? Rupanya anak-anak mereka didoktrin daripada kecil bahawa semua orang musuh mereka. Semua orang nak bunuh mereka. Semua yang ada dalam dunia ni, semua taraf binatang. Kita ni yang bukan bangsa mereka ni, level kita ialah level binatang ya. Kita tak ada nilai. Dia bunuh, dapat tembak, dapat apa. Bahkan membunuh setiap yang bukan daripada bangsa mereka tu dapat pahala pula bagi mereka tu, dapat kemuliaan. Itu mereka tak heran dah kita ni. Rupanya itu doktrin yang dimasukkan ke dalam minda-minda anak-anak mereka ni. Yang mereka ni sebenarnya bukan mereka yang bersalah,
Tetapi dia bukan depa yang bersalah. Tak. Depa ini mangsa keadaan. Dan subhanallah, itulah doktrin dia. Dan kita kena faham balik apa yang berlaku sekarang ini bukan baru 7 Oktober isu dia. Benda ni semenjak daripada 1948 lagi. Dia main ceroboh tanah-tanah orang. Dia ambil tanah-tanah orang secara rampas. Saya lalu satu tempat, saya tengok ada kontainer. Dia macam ni tau, bangkit bagi-bagi. Bangkit bagi-bagi. Tuan-tuan tengok ada satu kontainer depan rumah. Macam tuan-tuan ni duduk. Kita kampung-kampung kan. Mana ada taman, kalau tak ada taman di kampung. Tanah luas. Bangun pagi tengok ada satu kabin kat depan rumah. Kita pun tanya-tanya, ni kabin siapa? Tiba-tiba ada kat dalam kompon rumah saya. Kita pun pergi report dengan polis. Tuan ni ada kabin siapa ambil letak depan rumah saya. Oh, itu kabin pemilik tanah kamu. Dia kata pemilik tanah apa? Kami duduk sini berapa generasi dah. Daripada Tok dulu ni. Tok Wan dulu ni dah berapa generasi dah duduk sini ni. Saya ni generasi ke berapa dah tanah ni. Tak tahu. Yang tahu tu, itu adalah pemilik tanah tu. Dia claim dia pemilik tanah tu. Siapa? Orang Yahudi. Betul? Dia masuk, dia lawan. Confirm tak dapat. Itu yang sedang berlaku tu kan. Dahsyat. Dia boleh ambil ikut suka rumah daripada ambil. Dia boleh roboh rumah orang daripada ikut suka daripada roboh. Dia boleh bunuh orang siapa-siapa daripada. Saya sampai ke satu tempat. Di situ ada makam syuhada, ada makam dekat dengan tempat pelarian. Situ tempat pelarian, tapi dah duduk lama dah. Tuan-tuan, dulu waktu berlakunya perangan. Waktu berlaku Holocaust. Holocaust, itu dah Holocaust. Holocaust ini gerakan besar-besaran membunuh orang-orang Yahudi yang dibuat oleh Nazi, Hitler. Dia himpunkan orang-orang Yahudi yang duduk dekat tempat dia, dekat Rusia. Kemudian dia himpunkan dalam satu gudang yang besar, kemudian dia bunuh semua. Itu tu orang Yahudi tu dia melarikan diri. Hitler kata, aku tinggal sikit ni orang Yahudi ni supaya 4 tahun dia panggil Yahudi lagu nak. Lepas tu, ramai orang Yahudi yang melarikan diri. Antara tempat yang dia lari ialah dia lari ke Palestin. Di Tel Aviv ada satu museum nama Museum Holocaust. Holocaust ini dia maksud Holocaust dia pembunuhan berskala besar lah Holocaust. Lain kita panggil genocide lebih kurang macam tu lah. Lepas tu bila kita masuk dekat Zoom, kita tengok entrance dia bila kita masuk tu. Dia Holocaust ni cerita sejarah bagaimana orang Yahudi ini dibunuh secara beramai-ramai di seluruh dunia. Waktu tu lah kepala dia ialah Nazi lah, Hitler lah. Lepas tu dia ceritalah pengisahan tu. Waktu nak masuk tu tak akan jumpa beberapa pokok-pokok yang ditanam. Sepanjang jalan itu pokok-pokok tu ditanam dengan ada tag nama dekat bawah tu. Tag nama itu nama keluarga-keluarga yang membantu orang-orang pelarian Yahudi. Dia bantu, dia selamatkan. Ahlan wa sahlan, mai. Tolong sembunyi dekat rumah kami. Tak apa, kami jaga, kami bagi makan. Kami tolong. Dan banyak pada nama-nama itu ialah orang-orang Arab yang duduk di Palestin. Sebab orang Islam ni Allah ajar untuk buat baik dengan orang. Betul tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ni ada bangsa mana mai, tolong kami sedang dizalimi. Tuan-tuan nak tolong tak? Tanya dulu lah, kamu bangsa apa? Kamu ni agama apa? Tak ada, kita tak diajar agama apa, bangsa apa. Tolong bila dia duduk dalam kesusahan. Tidak. Itulah yang dilakukan oleh orang Palestin. Dia pemain, dia sambut, dia tolong. Bagi rumah, bagi kediaman, bagi tempat tinggal, bagi pekerjaan. Siap bagi tanah, nak ambil ni tanah ni, kamu duduk kat sini, kamu usahakan tanah ni. Banyak nama-nama orang-orang Islam Arab yang duduk, yang membantu orang pelarian-pelarian Bani Israel waktu tu. Tuan-tuan tahu apa dia buat lepas pada tu? Dia mula membeli tanah-tanah milik orang Palestin. Jadi mula membeli tanah. Berapa tanah ni? Kalau tanah tu harga 100,000, tak apa, kami beli harga 200,000.
Tak apa, kami beli. Tak mau jual. Kami beli harga 300,000. 3 kali ganda kami beli. Agak-agak dia jual dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ni yang duduk di Gerik ni, harga tanah 50,000, orang tawar 150,000. Tuan-tuan jual tak? Apa jual tak? Macam tu lah tuan-tuan. Lepas daripada tu, mereka tak beli lagi dah. Mereka halau lagu tu saja. Lepas tu Saudara Muhammad, tuan-tuan, Saudara Muhammad, hati-hati. Maka tuan-tuan, subhanallah, Saudara Muhammad, itu jadi. Kemudian, bila kita tengok, ramai orang Islam tu. Saya sampai dekat satu tempat, dekat kamp pelarian. Dulu waktu berlaku serangan demi serangan Saudara Muhammad oleh orang Yahudi, tentera-tentera Yahudi. Mailah orang-orang yang cuba nak tolong, negara-negara yang cuba untuk membantu. Mai kami sediakan satu tempat, duduk rehat saat dekat sini sementara perang nak reda. Tuan-tuan, saya nak bagi gambaran macam tuan-tuan dekat Gerik ni lah, no. Mudah boleh faham sikit. Katalah ada satu kelompok mai serang tempat kita ni. Mai daripada mana hala ni mai serang, bom pam sini, bom sini, bom. Tuan-tuan nak duduk lagi di rumah kita ni. Takkan nak duduk rumah saya kena bom. Mai ni satu badan yang cuba untuk bantu kita. Dia kata, pakcik-pakcik, mari kita berhimpun saat di masjid ni. Kita berhimpun. Kita keluar saat kami sebagai badan pengaman akan bawa pakcik-pakcik sekalian. Kita pergi duduk dekat Kulim, contoh. Kami sediakan satu tempat dekat Kulim tu. Tahun tu, pakcik duduk sat kat situ. Dia khemah-khemah, kita duduk kat situ sat. Sementara perang ni nak reda. Jangan risau, kami sediakan ayam, kami sediakan makanan-makanan apa semua keperluan. Kami akan sediakan untuk tempoh berapa lama. Berapa lama tuan kita agak-agak benda dah selesai? Mungkin sebulan dua lagu tu selesai kot. Pakcik sapak sat lah, duduk sini pun bahaya. Jom kita pergi duduk kat sana sat. Dipanggil sebagai camp pelarian. Tuan-tuan, rumah tuan-tuan tinggal tak? Tinggal, kunci dah rumah. Kunci lah rumah. Saya orang pecah masuk. Kunci rumah, lock, grill semua kunci. Kemudian pilah dia suruh pergi duduk saat kat situ. Tuan-tuan duduk kat situ. Saudara Muhammad tahu berapa lama? 1964 sampai lah ni tak keluar-keluar. Berapa tahun dah? 1964 2004 dah 40 tahun 60 tahun. Dan mereka masih pegang kunci rumah. Masuk dekat depan tempat mereka tu, camp pelarian tu, ada kunci rumah, simbolik. Kami masih pegang kunci rumah kami nak balik ke kampung. Berapa tahun dah duduk? 60 tahun. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Lepas bila habis, perang dah tak berlaku dah, nak balik kampung. Nak balik kampung tuan-tuan sekalian. Tengok rumah ada orang duduk dah. Pi abang klaim, ni rumah saya. Mai bukti rumah kamu. Mana geran? Tuan-tuan keluar rumah waktu perang nak cari geran keluar rumah. Geran duduk mana? Tak tahu lah ni. Keluar geran dia. Mana nak cari geran? Geran kita pun tak ada. Nak minta geran, minta kat pejabat tanah. Tuan-tuan simpan nak geran rumah. Faham tak faham? Tak ada bukti pun kata tu rumah kita. Dia ada bukti. Tengok ni geran saya, nama saya. Ada rumah habis, tanah diambil. Dan dia kekal duduk di kamp pelarian tu sampai hari ni. Yang asalnya kemah tu, lah ni dia buat bata, buat jadi rumah dah, duduk buat sementara. Sampai lah ni 60 tahun dah masih duduk di kamp pelarian. Sedih tuan-tuan. Sedih. Tuan-tuan tengok macam mana. Tapi mereka tak tinggal tanah yang mereka. Kalau kita mungkin kita tinggal tuan-tuan. Tapi mereka tak tinggal. Pasal dia Palestin.
Kalau kita tinggal tuan-tuan, mungkin kita tinggal, kita pergi mana tempat pindah. Tak apalah tempat tu tak selamat, aku pindah pergi tempat selamat. Mereka tak tinggal. Pasal apa? Pasal kami orang Palestin. Tuan-tuan. Semua tunggu waktu nak balik lah. Satu hari Ustaz, kami akan balik. Waktu dekat Jordan Ustaz, ada seorang tu nama dia Najib. Bukan Najib. Dia driver. Ingat ni nama dia. Begitu. Tak nama apa? Najib. Oh, insyaAllah. Macam nama Perdana Menteri kami. Kata waktu tu lah. Dia buat kata. Kata, ente main fan kau daripada mana ni? Saya daripada Palestin. Waktu di Jordan tu kan boleh nampak negara Palestin di sana. Dia kata tu tengok jauh tu. Itu tanah tempat saya tu. Dan suatu hari nanti saya akan balik ke sana. Dan mereka ni adalah pelarian-pelarian yang keluar daripada Palestin, duduk di sempadan, negara-negara sempadan, tapi tak boleh nak balik, tak ada pasport. Dia duduk kat sana, mana pasport? Mana dah keluar-keluar tu? Mai duduk kat negara kami, buat pasport apa-apa, tak ada lah tuan-tuan. Daripada papak sampai anak, dia pernah dikurung 40 hari dalam kotak kecil tu sebab lempak batu dekat tentera Israel. Duduk kotak tu 40 hari. Tuan, zalim. Tapi itulah suasana dia. Waktu saya sampai tu ada seorang pakcik dengan makcik duduk dekat satu kawasan kubur. Duduk kat situ, Ustaz Muhammad. Kemudian dia kata apa? Kami duduk pasal apa pakcik duduk kat sini? Tengok, dekat gambar tu ada gambar anak dia. Dia kata, Huwai Beni, ni anak saya. Pasal apa? Meninggal baru beberapa hari, syahid. Pasal apa? Balik sekolah umur 14 tahun. 14 tahun balik pada sekolah sampai tang simpang bertembung dengan kawan-kawan 3-4 orang duduk simpang. Budak sekolah nak balik rumah bukan jauh mana, kena kat depan tu ada. Macam tu lah lebih kurang singgah saat kat situ. Dia macam kawasan taman tu, kawasan tempat pelarian tu, kamp pelarian tu yang dah jadi rumah-rumah. Macam rumah taman lah, dah jadi rumah masing-masing buat dah tapak kemah tu dah buat rumah masing-masing dah 60 tahun. Berhenti kat simpang tu. Tiba-tiba kena kat dada ni, kena tembak mati. Tanya pasal apa? Pasal apa bunuh anak saya? Tak tahu. Pasal apa? Saja. Tak tahu. Lepas daripada atas menara-menara peninjau tu. Lagu tu yang nyawa dia. Tuan-tuan, maka orang Islam jangan terpengaruh dengan dakwah ataupun doktrin-doktrin yang bukan bersumberkan daripada sumber kita orang Islam. Sebab macam mana pun dia akan tunjuk bahawa ni si setan Yahudi. Dia lah tu. Dia pergi buat pembentangan dekat Ustaz Muhammad, dekat UN. Dia kata, anak-anak dipotong lehernya, anak-anak dibelah, baby dibelah dua, wanita-wanita dirogol. Dia duk kata Hamas buat. Apa yang dia cerita itu ialah apa yang mereka buat sebenarnya. Tapi orang dah nampak dah ni, orang dah buka mata dah. Dulu yang menyokong mereka, bulan ni dah tak menyokong mereka. Tapi kita sedih dengan US bila 120, bila seluruh negara-negara menyokong ceasefire, menyokong supaya Ustaz Muhammad bantuan kemanusiaan boleh diserahkan kepada Gaza. Hanya sampai yang sebut yang jadi pengurusi dia sebut apa? Siapa yang nak tengok anak-anak kecil terus dibunuh dengan maksud nak menyokong, tak mau menyokong lah keputusan beramai-ramai ni untuk bagi makanan untuk masuk kan. Dengan bangganya pihak US angkat tangan dia dan dia menggunakan kuasa veto dia yang seluruh negara bersetuju untuk saluran makanan dan bantuan dihantar ke Gaza itu, semua setuju, semua tak terpakai. Hanya dengan dia angkat tangan seorang-seorang. Geram kan? Kita sakit hati. Lepas tu dapatkan sumber maklumat dan jangan tinggal maklumat daripada Gaza, jangan. Tetap kena ambil maklumat lagi dan pastikan maklumat itu daripada sumber yang betul. Wallahu a'lam. Soalan terakhir. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi tuan-tuan, itulah kita ni kalau boleh dalam lagi-lagi kita dengan media sosial ni
algoritma lalu kita ni, kadang-kadang video tu dia main sekat-sekat. Kita tak tahu sahih ke tidak. Kadang kita ambil hak sekerat ni, kita pergi share. Hal tu yang boleh jadi salah faham dan sebagainya. Berkaitan dengan ramai pendatang-pendatang yang ada di sepadan-sepadan negara ni Ustaz, begitu juga dengan negara Syria. Sekarang ni sekarang ni alhamdulillah Syria dah mula kembali aman. Dulu sebelum ni, Syria ni memang kita tahu di bawah pemerintahan Bashar al-Assad kan, yang bunuh, cederakan dan sebagainya. Jadi ramai pendatang-pendatang asing daripada Syria ni duduk di dalam negara Jordan dan sebagainya, Turki, duduk sepadan-sepadan. Jadi kami sempat berborak dengan sebahagian rakyat Syria ni. Mereka ni dah ada berpuluh-puluh tahun duduk kat Jordan ni. Nak pergi dekat negara lain tak boleh sebab kami tak ada pasport. Jadi lepas daripada musnahnya rejim Al-Assad ni, mereka ni happy. Jam habis jalan raya ni sebab Syria dengan Jordan ni dekat. Habis pun jalan raya ni sebab happy nak balik rumah. Tapi balik-balik tu tuan-tuan, tak ada apa. Elektrik tak ada, rumah habis musnah. Macam tu lah. Tapi perasaan mereka ni gembira sebab dapat kembali semula kepada tanah air mereka. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi soalan yang terakhir, mungkin Ustaz boleh teruskan bagi kesimpulan juga, berkenaan dengan global sumuk fadilah. Global sumuk fadilah ni juga ada masalah di kalangan kita yang kata global sumuk fadilah ni mendam. Orang tak tahu, kita orang tua-tua kita duduk pakai iPhone second hand, kita tak tahu global sumuk fadilah tu mendam. Jadi Ustaz, apakah global sumuk fadilah ni? Apakah definisi mereka? Apakah tugasan mereka? Mungkin Ustaz boleh share. Global Sumuk Flotilla ni adalah satu gerakan ataupun kita sebut sebagai konvoi untuk menghantar bekalan-bekalan bantuan kemanusiaan kepada saudara se-Islam kita di Gaza melalui laut, melalui air. Sebab keliling tak boleh nak masuk. Mereka cuba nak masuk melalui jalan darat. Mereka ada buka. Tapi sehari mereka hanya buka sekitar 60 ke 70 buah lori yang boleh masuk, tapi dengan cek, dengan pemeriksaan yang sangat ketat, yang menyebabkan hanya beberapa biji lori yang boleh lepas. Sedangkan yang nak kereta jutaan rakyat Gaza yang sedang kebunuhan. Pula tu bila sampai masuk melalui depa pula untuk Israel yang kononnya dia pergi masuk, semua barang-barang itu akan diletakkan di satu tempat, di stop. Dan letak tempat tu sampai hari ni tak bergerak. Kita tengok, kami bukan tak terima tengok lori dua hantar masuk. Bahkan apa dia buat, saya Muhammad, dia panggil influencer daripada US, daripada negara-negara barat yang menyokong mereka untuk main situ dan ambil video. Banyak yang bekalan-bekalan makanan yang duduk di store mereka tu yang sangat luas tu. Ambil dia, tengok ni banyak makanan. Betapa Israel ini membenarkan untuk masuk, tapi yang tak mau ambil dan yang nak bunuh rakyat dia sendiri ialah Hamas. Tengok ni banyak makanan, memang banyak semua, tapi tak pergi masuk. Bawa ni apa? Dia memusnahkan mereka sendiri buat. Demonstran mereka pergi memusnahkan makanan-makanan yang nak bawa masuk ke Gaza. Buruk dan jahat. Jadi nak masuk ke negara jiran pun masing-masing pun tak mau bagi. Boleh masuk ke Jordan, boleh masuk untuk ke Palestin. Boleh masuk ke melalui Mesir, Rafah. Tapi tak boleh masuk juga. Sampai ada seorang doktor tu, dia menangis di depan askar. Dia kata, saya nak tolong ni saudara Islam kamu tau. Askar Mesir duk jaga sepadan. Dia menangis depan tu. Saya doktor, saudara Islam kamu duduk kat dalam rumah sedang mati ni, kamu tak bagi masuk, kamu dia tu Kristian, itu orang bukan Islam. Kita tengok sedih. Dia apa usaha yang kita buat? Ini bukan usaha pertama sebenarnya. Sebelum ni ada beberapa kapal yang dah cuba masuk. Tapi kalau masuk sekerat, dia ada zon kuning dan zon merah. Zon merah ni bila dia masuk ke perairan dia. Dan kebiasaannya bila masuk zon merah, dia akan kena tangkap. Itu pun kena beberapa ketika dulu ni, ada beberapa trip yang masuk,
kena tangkap dan mereka hantar balik. Sebelum mereka di penjara sekejap kat sana. Barang-barang tu tak sampailah kepada saudara kita di sana. Mereka cuba naik sampan keluar nak pergi tangkap ikan. Sebab Gaza ni dia tepi laut lah. Gaza ni tepi laut dan laut dia sangat cantik. Dia ada port dia. Dia ada port. Dia punya apa tu? Port dia mana? Port lah, port. Pelabuhan. Kapal-kapal dagang tu masuk. Dan habis-habis musnah. Jadi antara sumber pendapatan mereka ialah ikan lah. Baru ni dia, satu pakcik tu dia lapang sangat orang ni. Keluar bawa sampan dia tu pergi ke laut tengah sikit je. Dekat, bukan jauh mana pada pantai. Dekat je dengan pantai tu. Nak pergi tangkap ikan sebab kelaparan. Datang bot Ustaz Muhammad Israel dan tangkap dia. Kesian. Sampai macam tu dia pun tak bagi makan. Jadi subhanallah Ustaz Muhammad, maka kali ni apa yang membezakan pergerakan untuk hantar bantuan ini ialah mereka bergabung berbagai buah negara. Banyak buah negara. Seingat saya berapa belas buah negara? 12. Banyak buah negara ni. Tolong Salih Google tengok berapa buah negara saya. Tak ingat. Dengan penyertaan hampir 80 orang. 40 buah kapal. Kapal kecil-kecil masuk supaya Allahumma salli Muhammad kali ni depa tak bersendirian dan tindakan nak ambil tu susah pasal jumlah yang nak ambil tu ramai. Jadi nak ambil action untuk ramai-ramai tu jadi susah sikit. Jadi sebab tu depa pergi tapi kapal besar sebab nak pergerakan tu jadi susah bila dia besar. Baik, semua pergi kapal-kapal kecil-kecil dan ada kapal yang mencecah 100 tahun dah usia dia. Kapal tua dah tapi tetap pergi. Dan digabungkan ramai di kalangan orang Islam dan majoritinya ialah orang bukan Islam. Berapa negara? Apa? 45 buah negara. Jumlah peserta berapa? Lebih kurang 80 orang. Dan 40 buah kapal masuk. Kalau boleh masuk kali ni, dia akan membuka jalan yang lebih luas untuk rakyat yang datang. Kita yang tak mampu pergi ni, okay, kita yang tak mampu ni, doa je. Saya nak minta tuan-tuan sebagai penutupnya ni beberapa perkara. Nombor 1, Salih Muhammad, tuan-tuan hantar doa. Kita tak boleh pergi. Kalau tuan-tuan orang suruh bagi nama untuk pergi masuk Gaza, tuan-tuan nak bagi nama, ada agak-agak. Di pengurusi kita, tuan-tuan, siapa yang nak pergi Gaza ni, tolong bagi nama esok, bagi nama esok. Siapa pun tak bagi. Pengurusi pun tak bagi tak? Taklah nak bagi. Lepas tu okey, tak apa, kita akan cabut undi. Disebabkan tak ada siapa pun, maka syarat kerajaan kita nak hantar 10 orang. Daripada tempat ni 10 orang, kita akan cabut undi. Semua 10 orang tu cabut undi keluar. Tahu dia kata apa? Saya bukan tak mau pergi lah, tapi esok siapa nak hantar anak yang sekolah? Tuan nak hantar anak saya pergi sekolah? Pun tak boleh. Kita tak fikir nak hantar anak sekolah ya. Tu tak kira lagi. Kita liput. Kereta siapa nak bayar Ustaz? Cakap banyak boleh ya Ustaz. Cakap teror Ustaz. Kereta saya Ustaz nak bayar lah. Tuan-tuan, kita nak pergi tak boleh. Angkat tangan doa dengan tinggal. Kunut nazilah, belum waktu untuk berhenti lagi. Mana masjid yang dah berhenti? Pasal berhenti? Tak boleh berhenti lagi. Belum selesai lagi. Saudara kita dekat sana berhadapan dengan macam-macam. Keadaan bukannya makin elok, makin teruk. Kalau hari tu tuan-tuan buat kunut nazilah, lani lagi patut buat kunut nazilah sebab keadaan dia lebih dahsyat. Teruk. Anak-anak mati ni tuan-tuan bukan mati pasal kena bom. Anak ni mati lapar. Baby nama Zainab, waktu dia lahir tu 2 lebih kilo. Waktu dia meninggal beberapa bulan lepas tu, kurang berat dia tinggal berapa kilo je, lagi ringan lagi daripada waktu dia lahir. Pasal langsung tak ada makanan.
Tuan, doa jangan berhenti nombor 1. Nombor 2, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tolong sebarkan maklumat tentang Gaza dan Palestin seluas-luasnya. Tiap-tiap hari pastikan ada dalam media-media sosial kita yang cerita tentang Gaza, cerita tentang Palestin, walaupun sekecil-kecil benda. Paling tidak ni sahabat-sahabat kita dekat Sumur Flotilla ni, tuan-tuan share tentang mereka. Apa mereka post apa kat, tuan-tuan share. Pasal apa mereka buat live tiap hari ya? Mereka ni gila glamour lah, macam-macam orang kata mereka. Mereka kata apa nanti ikut berubah niat. Tuan-tuan, mereka disuruh untuk buat live setiap hari supaya nombor 1 awareness, orang tahu, orang isu ni tersebar, apa yang sedang mereka usahakan ni tersebar. Hari ni tuan-tuan seorang tengok, tengok, oh macam best cerita ni, tuan-tuan hantar kat kawan tuan-tuan, esok dah jadi 2 orang. Lepas tu 2 orang tengok, oh ni bagus ni, apa ni buat ni, hantar habis seorang lagi, dah jadi 3 orang. Dalam tempoh sebulan ini tuan-tuan, Saudara Muhammad, Sumur Flotilla ni diketahui oleh seluruh dunia. Sehingga kan dah ada kapal-kapal yang dihantar untuk mengiringi Sumur Flotilla ni. Cuma adalah sering kita tak apa nak sedap dengar tu. Macam apa yang statement dikeluarkan oleh Perancis dan Itali tu, bila dia hantar kapal pengiring tu, dia kata kami bukan hantar sampai di sana, kami hantar sakat. Kami bila sampai zon merah kami tak boleh masuk dah, macam tu. Yang keduanya, kami hanya sebagai penyelamat kalau ada apa-apa perkara yang berlaku. Kami tak boleh nak halang orang tu nak ambil tindakan pasal kita duduk perairan mereka. Lepas tu dia ada statement-statement daripada kerajaan mereka sendiri, walaupun mereka hantar kapal pengiring tu, mereka kata jangan masuk, siapa dah suruh masuk. Mereka marah pula kepada Sumur Flotilla tu. Tapi mereka hantar juga lah kapal tu. Cuma mereka bersedia kalau kena bom ke kena apa kan, mereka akan pergi selamatkan orang tu cepat. Tapi mereka tak boleh membalas serangan. Tak apalah, paling tidak ada kat kapal itu. Cuma Turki hantar kali. Turki hantar mengiring terus masuk. Orang ni mereka tak kenal, ada satu kapal yang mereka tak kenal masuk. Dalam Muhammad itu ada satu kapal ni masuk dalam grup tu tapi mereka tak kenal kapal siapa. Mereka ingat pengintip ke apa ke siapa-siapa. Tengok-tengok satu kapal yang dihantar pada Turki yang semua dalam dia perempuan semua. Daripada Turki, semua perempuan kat dalam tu. Malu kita no. Bayangkan makcik-makcik tu. Depa semua. Abang tak mau pergi, tak apa saya pergi. Begitu. Lagi dia kata apa? Siapa nak masak nasi goreng malam-malam lepas? Begitu kita kan. Tapi tuan-tuan tengok kesungguhan insya-Allah. Jadi tuan-tuan tolong sebarkan. Maklumat mesti sampai. Tuan-tuan kena share. Kalau mereka duk bersungguh, duk hantar maklumat betapa buruknya Palestin, apa panggil Hamas, semua Hamas, mereka kira Hamas ya. Yang ni, oh Hamas. Oh ni, Hamas. Hamas. Oh Hamas. Tu. Itu dah dua. Yang ketiga, tuan-tuan Sayyid Muhammad, sumbangan, bagi. Tuan-tuan tak boleh bagi RM10, bagi RM1. Bagi apa benda, bagi tolong dia sangat perlu kat sana. Sampai tak sampai tu cerita lain dulu, bagi dulu. Tapi kalau nak bagi ustaz lagi tak sampai lagi dulu mana? Tak apa, Allah kira datang sampai tu. Cuma pastikan yang kita bagi tu pada orang yang betul lah. Orang yang mampu untuk bagi sampai. Faham tak ni? Bagi sumbangan yang waktu. Yang keempat tuan-tuan sekalian, saya Muhammad. Boykot jangan berhenti lagi oi. Geram kita tuan-tuan pergi makan lagi ya. Oh apa ni? Yang orang gerik ni. Sampai hati orang. Apa ni apa? Tak boleh fikir kalau kita fikir. Gamak. Duduk pergi minum tu, ke kopi kat kedai tu. Pergi makan kat kedai ni. Apa ni? Sabar lezat mata takkan tak ada perasaan langsung kot. Mana? Kalau tak pergi makan, tak pergi minum tu tak mati je kot no. Betul tak boleh ni? Macam tak suka ayah saya kata tu. Jangan berhenti lagi, belum time lagi, sabar Ustaz. Daripada mengalami, tuan-tuan tahu tak kesan daripada boykot kita ni dulu sikit lah dulu $1, $2. Lah ni
Berapa banyak dah syarikat-syarikat mereka yang dah melingkup tau pasal rekod kita ni. Maksud dia berkesan. Jangan duk kira kita seorang. Alah tak apa, saya seorang je makan. Orang lain tak makan, tak apa, saya seorang je makan. Tak ada, saya seorang tak ada kesan apa kot. Kalau semua orang fikir macam kita lagu tu, tak apalah saya pi, orang lain tak pi. Tak apalah saya pi, orang lain tak pi. Lalas semua pi. Betul tak ni tak? Kita kena kata, kalau semua pi, biar aku seorang tak pi, tak apa. Betul. Oh, kemana? Jangan mati lagi tuan-tuan, boykot teruskan. Saya Muhammad. Betul. Jadi semalam tu ada beberapa benda tu. Apa tadi yang pertama tadi? Doa. Yang kedua, lupa dah. Saya pun lupa juga. Maklumat kongsi dengan berhenti. Yang ketiga, bagi sumbangan. Yang keempat, saya Muhammad, apa dia? Boykot jangan mati lagi. Ya tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama doakan agar Allah bantu saudara-saudara kita di sana yang sangat-sangat memerlukan kepada kita. Waktu saya forum dengan Nadir An-Nuri hari itu ni, Syekh Muhammad, waktu mula-mula berlakunya 7 Oktober tu, dia kata, kita ni buat demonstrasi kat sini. Kita dekat Malaysia ni kita buat demonstrasi kita. Perhimpunan sokong Gaza apa semua sebagainya. Dia kata mereka kat sana mereka tahu. Mereka tahu yang mereka tidak bersendirian. Kalau tidak mereka akan rasa sedih. Bayangkan kalau kita sakit, seorang-seorang tak ada siapa pergi ziarah. Macam mana keadaan? Kita akan down, kita akan lemah. Tapi bila orang duk main ziarah, kita selalu orang main tengok, orang main tanya khabar, kita akan lebih semangat. Mereka semangat dengan keberadaan kita. Walaupun kita jauh, tunjukkan solidariti kita, tunjukkan usaha kita. InsyaAllah, satu hari ini kita sama-sama doakan agar Palestin dibebaskan sepenuhnya dan ia pasti berlaku. Ia pasti berlaku. Bila waktunya, tak tahu. Tapi Nabi SAW dah janji. Satu hari nanti Palestin akan bebas. Dan mudah-mudahan dia berlaku di zaman kita dan kita dapat ramai-ramai daripada gerik buat rombongan pergi sembahyang di Masjidil Aqsa. Amin insya-Allah. Cumanya bila berlaku pembebasan tu maksud nak kiamat tak apa lama dah. Yang tu pula satu hal pula kan. Insya-Allah. Mudah-mudahan kongsian jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Terima kasih kepada pihak masjid, pihak surau yang sudi menjemput saya pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita bantu usaha untuk kita bangunkan masjid kita ni. Sekarang ni dah masuk ke kutipan untuk fasa yang kedua. Alhamdulillah. Jadi kita akan siapkan insyaAllah dan kita harap dengan masa terdekat ni kita dapat sembahyang kat sana lah pindah. Walaupun Dewan tuan-tuan ni dah elok sangat, dah sejuk lebih daripada Maybank lah. Ya. Tapi saya rasa masjid baru tu lagi cantik. Saya tengok insyaAllah tu dia macam masjid dah macam masjid Bosi ha. Oh cantik insyaAllah. Nanti sama-sama kita akan sembahyang kat sini insyaAllah. Wallahu Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas segala perkongsian yang dapat memberikan, mencerahkan hati kita berkenaan dengan isu Palestin ini. Jadi itulah kaitan dengan isu Palestin ini sangat besar. Kalau kita nak bahas memang tak cukup waktu sehari. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh buat itulah seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz, doa. Doa itu adalah senjata umat Islam. Jadi jangan berhenti berdoa. Satu doa yang di-share oleh guru-guru kami di Jordan tu antaranya ialah Allahumma rzuqna salatan fil Masjidil Aqsa fatihin muharririn qabla al-mamat. Ya Allah, rezekikan kami untuk solat di Masjidil Aqsa ni dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka sebelum mana kami mati. Jadi doa tu untuk sentiasa baca. InsyaAllah mana tahu satu hari nanti kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga kita, sama-sama kita dapat solat di sana insya-Allah. Jadi itulah sekadar perkongsian untuk malam ini. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua jemaah. Semoga apa yang kita dapat pada malam ini kita sharekan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita semua insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, walaupun hakikatnya kedua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. قولوا هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.